Cepatlah, nak ke tak nak dengar. Dah tu nak suka siapa? You lah tiba-tiba kokoci cakap pasal orang lain tadi. Masih cantik. Thank you. Lala. Sama. You. Okay, thank you. Follow back. Nasi kandar please. Nasi kandar masak. Nasi kandar tak tahu lah pula. Benda apa nasi kandar tu? Benda apa? Kena masak banyak-banyak lauk kan macam mana? Ke alam apa? Takut tahu masak Maggi je. Buat Vietnam roll boleh. Spaghetti bolognese boleh. Chicken grill boleh. Lauk boleh lah. Ayam masak kicap ke ayam masak. Cuma daging je tak pernah masak sebab tak makan daging. Boleh lah buat bini. Boleh lah buat bini. Ni boleh itu, boleh ratik, boleh ni, boleh, itu boleh. Nak apa lagi korang? Sebab boleh masak gulai patin tu banyak-banyak. Pernah masak gulai tak pernah lagi lah, tapi boleh belajar. Tak boleh jadi menantu orang Pahang lah. Bahasa Jawi boleh. Arab boleh. Baca je lah. Kita suka harimau. Halimah. Menangis cahaya. Korang nak tahu tak satu cerita zaman dahulu? Lama dah lah ni cerita ni. Masa zaman-zaman nak dengar tak? Kalau tak nak dengar, tak nak cerita. Korang baru nak cerita, korang suruh tidur pula. Korang nak dengar tak ni, nak cerita ni, cerita dulu-dulu punya. Sepuluh orang cakap nak dengar baru I cerita. Tak suka tak mau cerita.
Kenapa tak ada orang komen? Nak dengar, nak dengar, nak dengar, nak dengar, nak dengar. Dua. Cepatlah komen, nak dengar. Nak dengar lah. You kalau nak buka spin bagi tahu, okey. Pukul 1:30 lagi lah buka spin. Lepas tu kan, masa tu jiran, dia tu macam jiran lah. Kenal lah dia tu, lelaki tu kan. Kalau tak kenal tak ada lah, nak suka-suka hati keluar kan. Ikut dia pergi makan cakotiao, dia ajak pergi makan. Ni, dengar lah dulu. Naik motor dia. Motor Vespa kalau putih kan. Fluffy Bear. Naik Vespa kalau putih motor dia. Tak pakai tudung lah, dulu free hair kan. Lepas tu balik pada makan, lepas makan cakotiao tu balik lah, balik rumah kan. Balik lah. Lepas balik daripada makan cakotiao tu,
Lepas balik pada Cokotia tu, pergi baliklah rumah kan. Lepas tu masa nak naik atas tangga rumah tu kan. Lepas tu puasa seluar koyak dekat sini. Koyak macam ni. Besar ni, panjang ni. Daripada tadi ke? Betul lah sebenarnya. Patutlah masa jalan tadi orang duk tengok je dekat kedai Cokotia tu. Dia pun tengok sebab seluar koyak ke, macam malu lah rasa masa tu. Ni masih dekat sini tapi belah belakang. Ha ni belakang. Dia tak nampak ke ataupun ke orang yang dekat kedai Cokotia tu ramai je yang tengok kan, orang lelaki ke ramai orang lelaki ke. Depa tengok sebab seluar koyak ke macam mana. Malu gila dah lah nak dekat sampai dekat punggung kot lah. Bab pejam mata je. Dah lah koyak nak dekat sampai punggung tapi tak ada sampai punggung, bawah sikit pada punggung. Bawah dekat pohon tapi belakang. Panjang ni. Panjang ni besar ni. Koyak. Takkanlah orang ingat memang seluar jenis koyak macam tu kot. Dekat pohon, belakang pohon kot agak-agak kan. Ha, betul. Ni koyak panjang macam tu, belakang macam tu, meneguk macam tu. Masa tu tak cantik pun. Masa kurus dulu kot. Malu gila.